Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya tengok berita ni, saya jadi sakit hati sangat-sangat tau. Kerana apa? Kerana bekas pengarah SPRM Kedah boleh bagi anugerah kepada Madat yang diterajui oleh Ustaz Yaakob Yusra. Kenapa jadi macam ni ya? Kita tengok sama-sama. Mohon siasat bekas pengarah SPRM Kedah. Belah kiri ialah Syahrum Nizam Abdul Manap, bekas pengarah SPRM Kedah. Syahrum memegang jawatan pengarah SPRM Kedah dari 2019 hingga 2022. Dalam gambar, Madat diberi anugerah oleh SPRM. Apa kejadah bagi anugerah kepada entiti yang kutip derma awam masuk akaun syarikat? Dari segi undang-undang pun SPRM Kedah dah fail big time. Aku rasa dah tiba masanya SPRM kena ambil tindakan lah, supaya orang awam seperti kami tak terasa ditipu, terutama orang yang menderma kepada Madat. Kita bukan nak jatuhkan siapa-siapa, tetapi tindakan yang tegas diperlukan untuk saling menguatkan antara masyarakat awam dengan entiti badan kerajaan. Sekian, Assalamualaikum.